Lepas 14 tahun beli, wanita baru sedar rupanya rumah adalah liability. Terpaksa jual semula demi kelangsungan hidup. 25 hari bulan Disember 2025. Christmas ya, tahun lepas. Ini perkongsian di thread. Seorang wanita berkongsi kisah kehidupannya yang terpaksa menjual rumah selepas berbelas tahun memilikinya bagi mengurangkan komitmen bulanan. Setiap orang mempunyai ujian yang berbeza ya. Di saat rakan sebaya sudah berjaya membeli rumah, saya pula terpaksa menjual kediaman yang dibeli hasil titik peluh sendiri. Usia pada 40 tahun, dah stable dah semua tu. Kawan-kawan semua dah stable. Rakan-rakan semua dah stable. Okay? Lebih menambah rasa sedih apabila dia mendapatkan rumah berkenaan sudah dibayar selama tempoh hampir 14 tahun. Seperti insan lain, wanita turut dibelenggu rasa sedih. Mana tak sedihnya, 14 tahun bayar, lepas tu sekarang nak kena jual demi kelangsungan hidup. Okey? Mengakui tidak mempunyai rasa kesal dengan keputusan yang dibuat. Okey? Bahkan katanya dengan langkah dan itu dapat mengurangkan komitmen bulanan sebanyak 1,300 sebulan. Bayangkan ya, setiap bulan anda dapat 1,300 balik. Sekarang dah jual rumah, menyewa dengan kadar sewa yang lebih murah. Sedih memang sedih, tapi hidup mesti diteruskan. Ingat ya, selagi nyawa di kandung badan, anda mempunyai peluang untuk bangun semula. Okey? Malah katanya pembelian dibuat selepas sesi perbincangan bersama ibu bapa dan mengambil kira pelbagai aspek berkaitan kerana masih belum berkahwin ketika itu. Kita beli rumah, wanita ni memang sudah berbincang dan nekat untuk beli rumah, dan masa tu keputusan tersebut adalah keputusan yang bijak. Ya, kita tak tahu apa akan berlaku dalam hidup kita ini. Perkongsian hidupnya mendapat pelbagai reaksi dan netizen yang rata-rata memberi sokongan moral dan berkongsi pengalaman serupa. Okey, perjalanan hidup naik turun tu perkara biasa sebab dunia bukan kita punya. Jual rumah, faham, jual rumah yang dah duduk berbelas tahun dan rasa hidup dah secure. Tapi kalau Tuhan nak ambil, dia ambil juga. Okey? Beli rumah pun rasa nak jual sebab jadi liability pada diri sendiri. Sebenarnya cerita wanita ini kan sama dengan cerita saya. Tahun ni saya sudah 41 tahun. Dan 2 tahun lepas atau 2 atau 3 tahun lepas, 2004, saya sendiri yang jual rumah saya yang saya dah bayar selama 14 tahun. Okay? Saya dapatlah sedikit duit, dapat untung sikit, tapi semua hancur. Untung semua dah habis. Tiada untung tersebut dilaburkan pada tempat yang salah. Bisnes lingkup 200,000 bukan 20,000 tau, 200,000. Saya untung 200,000 satu rumah tersebut. Buat refinance, lepas tu bisnes tak jadi. Jadi saya terpaksa jual rumah tersebut. Saya ada dua. Sekarang ni apa yang anda nampak di sini, ini adalah rumah saya. Saya pun sebenarnya tengah dalam proses nak jual rumah tersebut. Rumah yang saya duduk sini. Jadi saya faham lah. Apabila bandingkan diri saya dengan kawan-kawan saya, kebanyakan kawan-kawan saya adalah yang profesional dalam makan gaji. Mereka adalah doktor bertauliah, pakar rawatan, pakar jurutera, ada yang jurutera dengan doktor banyak. Rakan-rakan yang dalam tingkatan 5, lepas tu dari hometown, ada yang jadi cikgu, semua dah stable lah. Semua kebanyakan mereka dah stable. Saya yang pada waktu 38 tahun lah, saya ubah kerja raya lah. Saya banyak kali, saya memang dah buat sale dalam umur 38 tak. Saya berkecimpung dalam hartanah sepenuh masa tanpa apa-apa safety net. Saya tidak mempunyai banyak simpanan dan kesihatan saya juga tidak baik. Saya dah berusaha lah untuk cari kerja dan untuk menampung 2 rumah tersebut. Saya terpaksa pinjam daripada mak ayah. Terpaksa harapkan ihsan mak ayah belas kasihan untuk jumpa doktor, untuk bangunkan diri saya balik. Okay? Jujurnya tahun lepas adalah tahun yang sangat mencabar, tapi adalah nampak hasil sikit. Tahun yang pertama yang saya mula 2024 tersebut,
Memang mula dari kosong lah. Saya cari kerja, saya nak ubah kerja daripada sales ke marketing. Tak ada orang nak gaji saya. Mereka nampak resume saya banyak buat sale kan, mereka nak saya buat sale. Jadi saya faham perasaan wanita ni apabila nak terpaksa jual rumah yang ada demi kelangsungan hidup, sebab saya tengah buat macam tu. Okey? Kepada siapa yang kat luar di sana, kalau anda dalam situasi yang sama, lepaskan rumah tersebut. Kalau rumah tersebut sudah jadi satu liability, lepaskan sahaja. Okey? Kalau anda kena top up dan anda mampu top up untuk lepaskan sahaja. Jangan tengok lagi. Kalau dah lepaskan, dapatkan hidup anda, atur hidup anda balik. Selagi ada nyawa, kita mempunyai peluang untuk bangkit semula. Okey? Itu apa yang saya buat. Saya pun dah jual rumah saya. Barang-barang dalam jual rumah saya, barang mainan sebut, semua saya dah jual. Okey? Saya sekarang ni sudah buat keputusan. Sebenarnya tahun lepas dah buat keputusan. Apabila cari kerja yang tak dapat kan, saya membuat keputusan untuk 100% masuk dan fokus dalam bisnes hartanah. Adakah kerana saya suka buat bisnes? Tidak ya. Tidak. Saya buat bisnes hartanah ini kerana saya terpaksa. Okey? Saya ada sedikit kelebihan atau skill yang saya guna. Skill sales ni saya dah pupuk sejak dah lama dah. Dan saya buat je lah untuk bayar hutang. Saya masih berhutang ya, sebab kredit kad saya guna untuk pergi hospital. Lepas tu rumah ni pun kena bayar. Apa-apa sajalah saya buat. Saya tahu, saya pasti apa yang saya tahu ialah kerja menjadi buat sale. Saya tahu saya boleh buat sale. Jadi saya tak tengok pandang kiri kanan, semua saya tak tengok. Saya cuma nak cari sale saja. Saya nak cari sale dalam bidang hartanah. Ya, di samping itu saya juga ada tulis buku, jual buku, buat affiliate, apa-apa saja yang kemudian datangkan duit. Tapi bisnes hartanah adalah bisnes utama saya, di mana saya tumpukan 100% fokus dan duit saya. Apa yang saya dapat daripada bisnes hartanah, saya laburkan semua dalam bisnes, dalam hidup saya. Bina hidup saya balik. Saya ada juga personal loan yang saya ambil. Lepas tu ada credit card. Itu pun personal loan dan credit card tu pun bisnes pun lingkup 2 kali ya. Bukan. Kali pertama adalah daripada untung daripada rumah, refinance rumah kan. Lepas tu saya jual, itu tak ada untung langsung. Pegang 14 tahun, balik kepada kosong. Untung sikit, lepas tu habis. Yang kedua, saya ambil personal loan, saya ambil credit card yang zero transfer kan. Saya masukkan dalam pelaburan juga, sebab saya tamak nak ikut. Ingat nak boleh dapat balik duit tersebut kan. Jadi saya tengah bayar lah hutang ini tersebut. Jadi tak ada masa nak fokus, tak ada masa nak tengok kiri kanan. Cuma saya ada hutang sendiri yang saya kena bayar, dan saya buat saja kerja. Jadi ingat ya, di luar sana, kepada siapa yang berada dalam kesusahan begini, selagi nyawa di kandung badan dan selagi kita sihat, bersyukurlah dan pergi bekerja. Okey? Nescaya ada jalan untuk anda. Jangan putus asa. Okey? Kalau perlu jual rumah tersebut, jual saja. Tak apa. Lain kali ada peluang untuk beli balik. Okey? Sekian saja daripada saya, Kenny dari Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.